Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SK Seri Tengah, Batu Pahat, Johor akan membentangkan dan menerangkan tentang inovasi kami yang bertajuk Hierarki Nun Sakinah Hero. Pendidikan Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting dalam usaha membentuk jati diri murid yang seimbang dari segi rohani, intelek dan emosi. Antara kemahiran yang perlu ditekankan ialah penguasaan tajwid Al-Quran bagi memastikan bacaan Al-Quran dilafaz dengan betul dan beradab. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, yakni dengan bertajwid. Penyataan masalah hasil daripada kajian kami mendapati beberapa murid di sekolah kami mengalami masalah untuk mengingat dan membezakan hukum tajwid idgham bila gunnah dan idgham ma'al gunnah kerana pengajaran terlalu berpusatkan guru. Mungkin juga kerana kurang pengetahuan alat bantu visual dan tidak berasaskan pembelajaran aktif dan pelbagai deria. Jadi sebagai seorang guru pendidikan Islam, kami dengan pantas perlu melakukan sesuatu untuk menjadikan anak murid kami mahir dalam penguasaan tajwid ini. Sekiranya kami tidak mengambil langkah ini segera, maka sukar untuk kami meneruskan topik seterusnya. Bagi murid pula, sukar untuk menyebut huruf dan membezakan hukum tajwid yang betul. Jadi, kami namakan inovasi kami Hierarki Nun Sakinah Hero. Reka bentuk dan ciri-ciri inovasi. Inovasi ini menggunakan hierarki model piramid dan hierarki digital. Model ini menggunakan ikon simbol seperti pintu, matahari dan gong. Model ini mempunyai warna-warna yang menarik serta mempunyai aktiviti padanan dan cara bacaan, serta menggunakan gabungan pembelajaran yang visual, kinestetik dan digital. Berikut adalah inovasi yang kita sediakan. Hierarki Nun Sakinah Hero ini mempunyai keunikan dan kebaharuan yang tersendiri, yang mana ianya merupakan gabungan konsep maujud dan digital. Ianya menggunakan kaedah hierarki Nun Sakinah yang pertama diwujudkan. Kemudian ianya juga menggunakan pendekatan gamifikasi yang menjadikan PDPC lebih menyeronokkan bagi murid-murid. Seterusnya, ianya juga boleh diakses melalui link, QR code dan video interaktif yang dihasilkan. Inovasi ini juga berpotensi dikomersialkan sebagai produk e-learning Islamik serta dijadikan modul latihan guru, juga sebagai bahan bantu mengajar di sekolah rendah. Sesuai juga digunakan secara meluas di semua sekolah, sama ada di sekolah KPM ataupun di sekolah swasta. Penerbitan, pattern dan pengiktirafan. Penerbitan, kami telah memuat naik di laman YouTube pada 25 Jun 2025. Seterusnya, pattern, kami telah daftarkan di MyIpo inovasi kami pada 7 Oktober 2025. Seterusnya, kami telah mendapat pengiktirafan
anugerah emas dan anugerah juri dalam seminar pendidikan kebahasaan pada 11 Oktober 2025 dan inovasi kami berpotensi diterbitkan dalam jurnal pendidikan. Untuk kesimpulan, alhamdulillah, inovasi kami ini berjaya meningkatkan penguasaan tajwid di kalangan murid dan murid-murid kami alhamdulillah semakin minat untuk mempelajari hukum tajwid dengan betul. Dan inovasi kami ini menggabungkan pendidikan Islam, teknologi dan kreativiti. Dan ianya membawa PDPC kami ke arah pembelajaran abad ke-21. Hierarki Nun Sakinah Hero, pembelajaran tajwid interaktif. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.